Hai korang, hari ni lepas closing kedai, saya dan tim terus pergi kedai untuk restock barang sebabnya esok ada tempahan 50 pack. Macam biasa sebelum ke kedai, kita akan basuh telur dulu sebelum bawa ke kedai. Toki rebus Maggi dengan muka tak senyum sebab cuaca terlalu panas. Tengok tim tengah set up bekas sebelum masak, muka pun tak ada senyum sebab kena letak 50 bekas. Gurau je cuaca panas lah korang. Okey, bini Toki dah start goreng telur. Disebabkan ada orang infak, kita orang pun buat ayam dan daging cincang. Alhamdulillah, Maggi pun dah siap, apalagi kita isi dalam bekas. Wow, telur goreng dan ayam cincang pun dah siap. Tim tengah packing sebelum diedarkan kepada orang awam. Alhamdulillah, tim dah siapkan semua, Toki pun terus edarkan Maggi panas lagi. Terima kasih kepada yang infak. Bagi kau orang yang nak beli Maggi tak diet ni, boleh datang ke Uptown Bangi Gateway Selasa hingga Ahad pukul 6 petang hingga 12 malam.